Menjelang hari pengundian awal, satu sidang media yang mengejutkan telah diadakan oleh Cikgu Bat. Dalam sidang media itu, beliau membuat dakwaan bahawa terdapat anggota polis yang mendakwa mereka menerima wang antara RM300 hingga RM500 selain dikatakan diugut supaya mengundi parti tertentu serta menyerahkan nombor siri kertas undi. Kalau dakwaan ini benar, ia bukan sekadar isu politik, ia menyentuh soal integriti pilihan raya, kebebasan mengundi dan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi negara. Tetapi persoalannya, sejauh mana dakwaan ini disokong dengan bukti dan apakah jawapan daripada pihak yang dinamakan. Dalam sidang media kali ini, kita akan teliti satu persatu apa sebenarnya yang disebut dalam sidang media tersebut. Apa yang didakwa, apa yang perlu dibuktikan dan kenapa isu ini menjadi perhatian ramai. Jom kita tengok sidang media ini sekarang. Terima kasih rakan-rakan media yang menunggu. Umum diketahui esok adalah hari pengundian awal yang melibatkan pengundi-pengundi badan beruniform. Polis, tentera, yang kita tahu ada sebahagian besar pengundi-pengundi ini berada di beberapa DUN, khususnya di Gemas, di Bagan Pinang dan di seluruh Negeri Sembilan. Dan insya-Allah saya yakin para pengundi polis dan tentera akan terus mengundi gelombang biru seperti mana yang telah berlaku di Johor dan di negeri lain sebelum ini. Dan ada beberapa isu yang ingin kami bawa ke perhatian media dan rakyat Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, melibatkan isu-isu yang boleh dikatakan bersentuhan dengan pengundi awal ini. Jadi saya ingin persilakan Cikgu Bat sendiri selaku pengarah pilihan raya Parti Bersama Negara, penyelaras Parti Bersama Negara Negeri Sembilan untuk menyatakan pandangan beliau tentang isu ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Pertama sekali ialah seperti mana yang kita tahu, pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16 esok merupakan hari pengundian awal. Maka dengan itu, saudara, saya nak buat pengumuman ataupun persoalan. Semalam, bilik gerakan utama kita didatangi oleh sekumpulan anggota beruniform. Mereka telah memaklumkan bahawa hampir semua anggota polis telah diberi dengan RM300 dan ugutan supaya semua anggota polis menyerahkan nombor siri kertas undi mereka. Pilihan raya ini merupakan satu titik kemuncak demokrasi. Mana-mana individu seharusnya, sama ada dia pasukan beruniform, anggota pelbagai agensi ataupun rakyat biasa, harus mempunyai hak demokrasi untuk melakukan undi mengikut kemerdekaan pemikiran mereka. Sebarang usaha untuk mengugut, menyogok atau apa saja seumpamanya merupakan satu jenayah dalam proses demokrasi pilihan raya. Justru itu, saya tidak mengambil terus dengan sikap untuk menyebar atau percaya perkara tersebut. Namun apabila anggota keselamatan sendiri, pasukan polis sendiri mendedahkan perkara tersebut, di mana mereka mendapat wang, ada yang mendapat RM300 dan RM500 berdasarkan pangkat, dengan ugutan untuk mengundi Pakatan Harapan. Maka ini merupakan, pertama, ia ialah satu jenayah. Yang kedua, ia merupakan satu penghinaan. Kalau dalam kempen-kempen pilihan raya kerajaan ni, RM300 ni bagi dekat orang asli je. Kan? Bukan kita nak menghina masyarakat orang asal. Tetapi adakah pasukan keselamatan itu setahap itu untuk diugut dan tidak merdeka pemikirannya? Pertamanya, saya minta Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, menjawab perkara ini.
Jika dia berani, dia kena jawab. Kalau dia berani, nafikan. Kerana perkara ini tidak boleh terbiar begitu saja. Ia melibatkan integriti. Pegawai-pegawai, integriti, anggota-anggota keselamatan yang banyak di seluruh negara. Kedua, saya nak menyeru kepada anggota keselamatan. Kita juga tadi berhubung dengan SPR dan sebagainya. SPR memberi jaminan bahawa undi tetap rahsia dan hampir mustahil untuk dikesan. Maka anggota-anggota keselamatan yang saya tahu mereka sedang tertekan, bertindaklah berani. Ini demi masa depan anak cucu kita 5 tahun akan datang. Ini bukan persoalan besok pagi. Ini persoalan masa depan kita bersama. Saya mengucapkan selamat untuk keluar mengundi beramai-ramai. Buang jauh ketakutan. Ini negara kita. Ini negeri kita. Negeri Sembilan kita yang jaga. Kita kena tunjuk keberanian kita kerana sejarah akan bermula daripada negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada rakan-rakan media yang sanggup menunggu tentang hari ini. Saya nak beritahu, saya Razali bin Abu Samah adalah bekas Timbalan Ketua Polis Negeri Melaka. Sudah semestinya lah dalam saya bertugas dalam PDRM ini, daripada pangkat bawah, constable, sehinggalah ke mendapat menjawat jawatan di Melaka itu, pelbagai rintangan dugaan. Oleh itu, adalah di antara rintangan dan dugaan ini selama 41 tahun, 4 bulan, 2 hari ini, termasuklah dalam pilihan raya umum, pilihan raya negeri. Di Melaka, saya lah bersama-sama dengan mereka. Jadi, berkenaan dengan apa juga yang kita tentukan ini adalah masa depan kita. Saya merayu kepada semua pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, khususnya di N13 Sikamat, dengan pengalaman yang saya ada ini, saya menyeru dan berharap agar semua pegawai dan anggota ataupun semua anggota keselamatan ini agar bersikap rasional, agar bersikap bertanggungjawab, agar bersikap neutral dalam memilih masa depan kita. Sepatutnya kita tidaklah kita tidak di-influence ataupun kita tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kerana yang akan menjalani tugas, menjalani apa juga kehidupan kehadapan adalah di tangan kita sendiri. Jadi saya memohon agar pilihan itu, tanggungjawab itu, pilihlah dengan secara rasional. Bila kita dah bercakap secara itu, saya adalah calon N13 Sikamat. Saya berharap kepada daripada seluruh anggota keselamatan yang berada di Negeri Sembilan ini, khususnya Balai Polis Sikamat dan juga di IPK Kontijen Negeri Sembilan, agar mengundi calon Perikatan Nasional saya Razali bin Abu Samah untuk esok. Dan saya berharap perkara ini bolehlah dipertimbangkan untuk membuat undian yang rasional. Saya ucapkan selamat mengundi dan jangan lupa undi calon Perikatan Nasional untuk N13 Sikamat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya tanpa buang masa, saya ingin menjemput Yang Berhormat Ahli Parlimen Ketereh, Major Jeneral Bersara Datuk Clay Muhammad Noor, untuk menyatakan sokongan beliau kepada semua pengundi-pengundi tentera untuk esok hari. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan media yang sempat hadir pada hari ini. Pada hari ini saya sekali lagi ingin merayu kepada semua anggota Angkatan Tentera yang masih bertugas dan juga bekas-bekas Angkatan Tentera. Marilah kita sama-sama menyokong, mengundi Gelombang Biru yang diwujudkan
bermula daripada Negeri Sembilan ini. Jadi saya harap jangan takut, jangan risau kerana undi itu rahsia. Dan kita sebagai anggota tentera tidak akan sekali-kali terjerat dengan apa-apa offer daripada sesiapa pun. Untuk pengetahuan media semua, saya telah berkhidmat dalam Angkatan Tentera selama lebih 40 tahun. Dan saya sudah menjadi wakil rakyat Parlimen Ketereh ni selama 3 tahun setengah. Dan sejak daripada saya hadir di Parlimen sehingga sekarang, saya tak pernah sekalipun meninggalkan Angkatan Tentera. Saya sentiasa bercakap berkenaan dengan tentera, kebajikan tentera, terutama pelaksanaan pencen kepada tentera yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi saya harap benda ni akan yang kita minta ni adalah hak kita, hak anggota Angkatan Tentera, veteran Angkatan Tentera yang bertugas sebelum Januari 2013. Dan saya akan pastikan pelaksanaan pencen ini akan dilaksanakan oleh kerajaan selepas ini. InsyaAllah. Jadi saya harap benar-benarlah. Janganlah ada orang kita yang memilih parti lain kecuali parti Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. InsyaAllah. Saya ingat itu sajalah saya nak beritahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Major Jeneral Yang Berhormat Datuk Clay Muhammad Noor. Sebelum saya mengakhiri sidang media ini, saya ingin juga merakamkan jutaan terima kasih kepada semua calon-calon Perikatan Nasional yang hadir untuk berkongsi tawaran dan pandangan, dan terima kasih kerana menyatakan rayuan untuk mengundi, buat pengundi awal esok, khususnya anggota keselamatan, polis dan tentera untuk bersama-sama mengundi calon-calon Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Cuma ada satu perkara yang ingin saya peringatkan juga kepada anggota-anggota yang akan mengundi esok hari. Dalam pertembungan di Negeri Sembilan ini, di semua don-don, majoriti ada 3 kelompok besar, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, dan juga ada satu lagi parti yang turut bertanding, iaitu parti yang sama warna dengan Pakatan Harapan, iaitu Bersatu. Saya ingin jelaskan di sini kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan sebagai bekas Ketua Pemuda Bersatu dan juga sebagai bekas Ahli Majlis Tinggi Bersatu. Bersatu pada hari ini bukan lagi seperti mana Bersatu yang dahulu. Bersatu yang ada pada hari ini masuk dalam pilihan raya negeri bukan tujuan untuk membantu kemenangan penyatuan ummah. Sebaliknya, peranan dan kedudukan mereka, semua calon-calon yang mereka tampilkan, hanya akan memecahkan undi untuk gelombang biru. Dalam keadaan kita bertembung dengan Pakatan Harapan di beberapa kursi-kursi yang strategik dan sengit, undi yang akan dibazirkan kepada Bersatu akan melemahkan gelombang biru. Ini tidak baik kerana kita mahu gelombang biru di Negeri Sembilan mencapai 2/3. Hanya dengan mencapai 2/3 kerusi DON di Negeri Sembilan, kita mampu menyelesaikan banyak masalah-masalah yang melibatkan orang Nogori, orang Negeri Sembilan ini. Jadi, pada semua pengundi-pengundi tentera dan polis, saya merayu, jangan bazirkan undi anda untuk calon-calon yang membawa bendera merah ini. Sama ada Pakatan Harapan ataupun Bersatu. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, Bersatu, cara mereka berkempen, mereka tidak menegur dan menyerang Pakatan Harapan sama sekali. Mereka hanya gigih menyerang Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Kerana apa? Saya pun tidak faham. Kecuali satu saja.
banyak pemimpin-pemimpin bersatu ini mempunyai kes-kes yang sedang dibicarakan dalam mahkamah. Jadi, bagi saya bersatu adalah kontrol opposition. Pembangkang yang dikawal oleh penguasa pada hari ini. Jadi saya mohon, jangan kita bazirkan sama sekali undi-undi ini. Dan seperti kami jelaskan tadi kepada semua anggota, undi adalah rahsia. Kalaupun dia ugut tuan-tuan dan puan-puan yang mengundi Perikatan Nasional atau Barisan Nasional, dia tak tahu pun sebenarnya mana kita undi. Kecuali dalam satu keputusan yang kita telah jelaskan nanti lepas pengiran undi. Dan ditukarlah kata-kata diugut, ditukar keluar daripada kawasan. InsyaAllah tak lama. Pilihan raya umum tak lama, sebenarnya telah diperkatakan semalam, diberi janji oleh Presiden Parti Awatan Negara, sebaik saja kita menang dan tukar kerajaan di Putrajaya, kita perbetulkan balik semua perkara-perkara ini, insyaAllah. Jadi, saya yakin anggota-anggota tentera dan polis berfikiran rasional, berfikiran merdeka untuk memilih calon-calon terbaik di DUN masing-masing. Dan insyaAllah, saya yakin calon-calon tersebut adalah calon-calon Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. InsyaAllah, kita birukan ni 9 dan kita pangkah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional pada usaha ini. Terima kasih, selamat mengundi dan semoga kemenangan milik gelombang biru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun dakwaan yang dibangkitkan dalam sidang media ini adalah dakwaan yang serius kerana ia melibatkan integriti proses pilihan raya dan kebebasan pengundi. Namun pada masa yang sama, setiap dakwaan juga perlu disokong dengan bukti yang kukuh dan diberikan ruang untuk disiasat secara bebas serta adil oleh pihak berkuasa. Dalam sebuah negara demokrasi, keyakinan rakyat terhadap sistem pilihan raya tidak bergantung kepada siapa yang menang atau siapa yang kalah semata-mata, tetapi juga kepada sejauh mana proses itu berlangsung dengan telus, bebas daripada ugutan, rasuah dan campur tangan mana-mana pihak. Sebarang dakwaan yang boleh menjejaskan keyakinan awam wajar diteliti dengan serius. Manakala semua pihak yang dinamakan juga berhak memberikan penjelasan dan mempertahankan pendirian mereka. Itulah ringkasan dan ulasan mengenai sidang media Cikgu Bat kali ini. Jika ada perkembangan baharu sama ada daripada pihak berkuasa, Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun mana-mana pihak yang terlibat, kita akan bawakan kemas kini dalam video yang akan datang. Kalau anda rasa ulasan seperti ini bermanfaat, jangan lupakan tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas ulasan-ulasan seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.